Kenapa Syiah bertalu-talu menyerang para sahabat Nabi? Kebelakangan ini, video-video Syiah di Malaysia semakin rancak menyebarkan propaganda yang memburuk-burukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka turut mempertikaikan sikap umat Islam yang memuliakan, mendoakan dan bersangka baik terhadap isteri serta para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya, serangan Syiah terhadap para sahabat bukanlah perkara baharu. Ia memang menjadi asas ajaran mereka. Manhaj Syiah dibina melalui usaha berterusan merosakkan imej para sahabat dan melalui cara ini mereka berusaha menjejaskan keyakinan umat Islam terhadap ajaran Islam Sunni yang diwarisi daripada para sahabat. Mengapa Syiah memberi fokus menyerang para sahabat Nabi? Yang pertama, ajaran Islam yang dianuti oleh umat Islam hari ini iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kepada kita melalui para sahabat. Sebaliknya, ajaran Syiah muncul jauh lebih lewat iaitu sekitar kurun ke-4 Hijrah. Yang kedua, Nabi SAW menyampaikan syariat secara langsung kepada para sahabat, maka ajaran para sahabat adalah ajaran Islam yang paling sahih. Ajaran Syiah pula tidak bersambung kepada Nabi SAW, bahkan kitab-kitab mereka hanya memuatkan sedikit sekali hadis Rasulullah. Yang ketiga, dengan menyerang sahabat dan isteri Nabi, Syiah berharap mereka dapat merosakkan ajaran Islam daripada asasnya. Yang keempat, Syiah menuduh majoriti para sahabat sebagai jahat, munafik dan murtad. Jika kepercayaan ini diterima, maka runtuhlah keseluruhan ajaran Islam Sunni kerana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi disampaikan kepada kita melalui jalur para sahabat. Kesimpulannya, harapan saya agar umat Islam peka terhadap isu ini. Serangan Syiah terhadap para sahabat sebenarnya adalah serangan terhadap agama Islam itu sendiri. Umat Islam perlu bangkit mempertahankan kebenaran. Kerajaan juga mesti serius membendung ajaran Syiah sebelum keadaan menjadi lebih parah. Ajaran Syiah tidak wujud pada zaman Nabi SAW dan para sahabat. Ia hanya muncul pada tahun 328 Hijrah melalui kitab hadis mereka, Al-Kafi karya Syekh Al-Kulaini